Tu demo tak yang buat khutbah Jumaat. Tak mari buat ni. Katok. Nah. Bila khutbah bila 2 minggu lepas ke minggu lepas. Kecek tajuk ahli sunnah wal jamaah. Kecek tiap-tiap minggu boleh. Nah. Biar dia perik buat dia biar tak boleh hidup sekali. Ni wijawatan tu imam, wijawatan tu qadi, pegawai agama Allah. Makhluk mana mari. Ada aja. Ada tu qadi kecek. Dia kata apa duk pakai kain sebah ni minggu Syah ni lah. Dia kata Nabi tu bit daripada tandah, daripada bilik air, sakut kain atas ni. Asas siloh kain Syah ni kata Nabi Muhammad tu bit tandah. Nak mandi sakut kain atas bahu ni. Pakai tu duk ikut belakang. La ilaha illallah. Kali pertama aku dengar orang syarah tajuk selendar tu cara lagu tu. Penat orang ni. Siapa dia yang latih jadi tok qadi atrome ni? Malah royak nama. Kita tu gak menggo'o. Tok qadi ngajar ni. Ingat gak strip. Ingat. Lah ni kita kubai belaka. Kalau demo tok qadi kau gapo dia, kalau kecek tak betul, ambo dengan Tuhan, ambo kena jawab. Dekat ambo duk bodoh lagu tu. Tuhan kata Nabi Muhammad kata mu tak pergi lagi. Mulut mu tak boleh bunyi dah. Nak pahit pokmu ni. Nak jaga gapo gak, jaga puyuk nasi kau nak jaga gapo sangat kat kita ni. Nak mati lolo dah pok kita ni. Nak jaga benda gebo dalam tu. Buai derah-derah. Pecak tok imam, pecak tok qadi, pecak gapo dia hok jenis hok karut tu. Undang-undang jelas dah. Undang tubuh negeri Kelantan begini. Nak lawan lagi undang-undang. Wujud tak kenali tulis buat undang-undang. Lah ni pok dia nak ubah pula undang-undang tu. Nak sapu lagu mana nak biar jadi wilayah undang-undang ni. Mujur perkenal daripada tu eku ni. Ni lekat. Lah ni usaha ni. Biar buih hak ni kata ni suka dia. Bermaharaja rela kita. Bermaharaja rela. Buat kita tak suka lagi, tak peluk lagi buat dia. Musuh dalam selimut tikai atas belakang kakak ni weh. Kita ingat nak garu atas belakang, berak atas belakang. Kakak ni nampak baik makan dalam. Ingat pokok dia. Baik sangat. Layak sangat. Pok tak ada pedoman hidup. Pok tak ada pendiri ya. Tegah dah dalam bab ni. Ambo kalau bab ni ambo tegah. Siapa-siapa dia ambo minta maaf. Ambo kena tegur dah. Tak salah ke tu. Tak boleh tegur. Apa kita? Tak apa. Biarlah demo tak usah tegur. Ambo tegur, ambo tegur, ambo kena ikutlah. Muka malaikat ada kanan kiri belakang. Demo tahu benda betul, benda salah. Ni kitab ngepek orang panggil. Ngepek dah lah. Cuma kita nak royak. Biar ada hubungan. Nak mungkin mengaji kitab ni duk mengaji hukum akal. Lagu ni. Tak tengok masjid rumah. Tak perasan benda berlaku kampung. Biar perasan kitab ni duk syarah kampung kita. Kau gapo biar nampak. Kampung hamba padai kakak lagu ni. Biar nampak lagu tu. Ni duk baca kitab. Skuk dia panggil. Bukan skuk kau tu. Duk nampak di kitab saja. Biar nampak kitab ni halal ni. Suasana kita lah ni.